Kita kena sedar, sakit mental ini bukan gila. Hanya peratus yang kecil sakit mental membawa kepada gila. Ramai juga orang yang kena major depression. Kemudian saya kata saya bukan pakar bahagian psikiatri, saya refer dia pada pakar psikiatri. Sekian-sekian pakar, you jumpa dia. Kemudian you sembang dengan dia. Maka doktor tu pun bagi ubat, doktor pun bagi arahan. Jumpa balik Dr. Daniel untuk dapat rawatan cara Islam. Betul lah tu. Saya kata itu cara yang betul. Artinya rawatan cara Islam ni maksudnya doa untuk dia. Dan jawab, Dr. Daniel, ada ustazah yang ditimpa penyakit sugul. Logikkah seorang ustazah ditimpa penyakit sugul? Logik. Seorang ustazah mendapat depression. Soalannya, logikkah, mana sabahkah seorang yang bergelar ustazah mendapat kesugulan? Jawapannya adalah tidak mustahil. Boleh saja berlaku. Seringkali orang bertanya soalan ini sebab mereka merasakan seorang yang ditimpa penyakit mental seperti kesugulan, depression, kesugulan dengan maksud kesedihannya melampau. Sekali-sekala kita bersedih, itu bukan penyakit. Sekali-sekala kita sugul, itu bukan disease, itu bukan penyakit. Berlaku kematian orang yang tersayang, kita sedih, itu bukan penyakit. Kita kehilangan sesuatu, kita bersedih, itu bukan penyakit. Tetapi jika kesedihan itu melampau dan berlebihan, ia menjadi penyakit yang dipanggil sebagai depression. Kadang-kala menjadi major depression. Seringkali orang tersilap bila mereka merasakan sakit-sakit mental ini disebabkan oleh jin dan jebon. Itu kesilapan mereka. Tadi kalau seorang ustazah, adakah masuk akal ustazah dikacau jin dan jebon hingga dia sugul? Mereka merasakan jin dan jebon menyebabkan sakit mental. Sebab itu ustazah mereka rasakan tidak logik ustazah dapat sakit mental. Padahal bukan begitu. Di sudut sainsnya, sakit mental ini, pertama kita kena sedar, sakit mental ini bukan gila. Hanya peratus yang kecil sakit mental membawa kepada gila. Gila dia datang ke tempat kita ni di Batu Uban. Kita tanya dia berada di Batu Uban. Kita tanya dia, you ada kat mana? Oh, dekat Melbourne. Peratus yang kecil saja yang gila. Tapi majoriti orang sakit mental dia tidak gila. Dia macam kita. Cuma dia seperti ada darah tinggi kena ubat. Dia seperti orang yang sakit kencing manis kena ubat. Okay? Jadi ustazah yang kena sakit mental seperti kesugulan, dia orang sakit. Boleh penyakit itu menimpa dia. Sebab di sudut sains ada banyak punca kesugulan dan ia boleh berpunca daripada genetik. Ada peratus genetik, peratus stresnya melampau menimpa dia, trauma mental yang melampau ke atas diri dia, dan penyakit-penyakit tertentu yang memberi kesan pada otak dia pun boleh menyebabkan dia depres, dia sugul. Dan yang diangkat oleh doktor-doktor bahagian psikiatrik tentang punca kesugulan ialah chemical otak yang dipanggil neurotransmitters. Chemical otak, chemical dalam otak, chemical cara tabi'i, natural. Chemical otak yang tertentu tidak seimbang, terutamanya chemical otak ataupun neurotransmitters dalam bahasa Inggerisnya yang bernama dopamin, norepinefrin, serotonin. Ini chemical penting yang ia wujud di otak secara yang tidak seimbang. Maka keadaan itu boleh menyebabkan kesugulan. Bukan disebabkan jin dan jebon, tapi disebabkan oleh chemical yang tidak seimbang ini. Maka dia kena ambil ubat. Jadi ustazah ini seorang yang normal. Dia cuma sugul yang melampau. Bukan dikacau oleh jin dan jebon. Ya, jin dan jebon boleh mengganggu. Ya, tidak pelik. Tapi tidak semestinya yang mengidap sakit mental itu dia diganggu oleh jin dan jebon. Jadi dia boleh disebabkan oleh chemical yang tidak seimbang ini. Maka makan ubat boleh tak membantu? Ya, yang sakit mental makan ubat boleh membantu. Maka saya mencadangkan pada yang bertanya, beritahu pada ustazah itu, pergi jumpa pakar psikiatri, ceritakan apa yang berlaku, dan jika diberikan ubat, makan ikut aturan. InsyaAllah makan ikut aturan dan sentiasa berhubungan dengan doktor pakar yang berkenaan. Makan ubat, dia akan banyak membantu. InsyaAllah. Saya bertemu ramai juga orang yang kena major depression.
Kemudian saya kata saya bukan pakar bahagian psikiatri, saya refer dia pada pakar psikiatri. Sekian-sekian pakar, you jumpa dia. Kemudian you sembang dengan dia. Maka doktor tu pun bagi ubat, doktor pun bagi arahan. Jumpa balik Dr. Daniel untuk dapat rawatan cara Islam. Wah, doktor pakar pula suruh patah balik jumpa Dr. Daniel untuk dapat rawatan cara Islam. Betul lah tu. Saya kata, itu cara yang betul. Artinya rawatan cara Islam ni maksudnya doa untuk dia, suruh dia baca Quran, semayang. Itulah doa, itulah cara Islamnya. Semayang jangan tinggal, doa pada Allah, zikir, wirid dengan khusyuk. Ya, itu ruqyah, baca ruqyah. Ya, itu semua kita mau. Tapi jangan lupa ubat, insya-Allah. Ya. Jadi pesan pada ustazah ini tentang hal itu, insya-Allah. Ya. Jangan terkejut ustaz dan ustazah kena sakit kesugulan. Dan saya nak beritahu juga, agak ramai juga pejuang-pejuang Islam ini, dia diserang penyakit mental juga, dipanggil bipolar. Ada masa dia sugul, ada masa dia ceria sangat. Ada masa sembang punya ceria. Lagi ajak kita makan, ajak kita beli barang baju-baju baru. Apa kena ke ustaz-ustazah ini, pejuang Islam ini? Ada masa aku nak mati. Tak mau pi BJ kompleks. Tak mau, aku nak mati. Nak mati pula. Semalam bukan main lagi nak pi BJ kompleks beli baju baru. Ini nak mati pula. Dia duduk di dua ekstrim, bipolar. Agak ada peratus yang signifikan juga. Kadang kalau orang yang minat agama itu, dia kena penyakit itu. Tapi dia tak sedar. Tapi bila kita lihat keadaan dia begitu, ada dua ekstrim tu, suruh jumpa pakar, makan ubat dan teruskan berjuang. Dia bukan gila, dia cuma sakit, perlukan ubat. Ubat dia perlukan. Mana ruqyah dia baca, silakan. Semayang rajin, silakan. Kita mau itu. Baca Quran dengan rajin, silakan. Doa pada Allah jangan lupa, silakan. InsyaAllah. Okey.